Hari ini kita akan terjun dari ketinggian pelbagai Shin Sonic dalam Minecraft. Pertama sekali, kita ada Shin Amy. Adakah dia mula berlari laju? Dia terjun dan jatuh. Di peringkat lapis lazuli, tidaklah teruk untuk yang pertama. Sekarang giliran Shin Sinta. Selalunya dia sangat kuat. Dia terjun dan masih jatuh. Cepat, tekan 2 kali pada skrin jika anda mahu Shin Sinta selamat. Jatuh? Ya, hebat. Peringkat emas. Memang bagus. Sekarang giliran Shin Knuckles. Mula berlari, ambil momentum dan jatuh. Tidak, dia tidak jatuh ke mana-mana peringkat. Sayangnya. Kini tiba giliran Shin Shadow. Seram betul. Dia berlari sangat laju, terjun ke ruang kosong dan cepat. Langgan dan tekan suka jika anda mahu Shin Shadow jatuh di peringkat terbaik. Bertuahnya kamu di peringkat batu asas. Akhir sekali, kita ada Shin Sonic yang paling berkuasa antara semua. Dia jatuh dengan kelajuan tinggi dan di peringkat redstone. Sebenarnya, saya harap lebih lagi.